Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni nak buat apa? Hari ni aku nak buat benda yang aku dah ajak buat. Aku nak susut duit. Aku nak letak duit dekat mana? Dekat Pine Hill Garden. Dekat Pine Hill Garden aku nak letak harta karun. Untuk siapa? Untuk orang barang. Mana orang barang? Tengah komen. Ada tak dalam ni? Kalau ada boleh main cari Okay, jom. Aku akan susut mana duit ni? Mungkin aku akan letak tepi pokok, celah batu, atas awang. Atas awang. Tak lah. Mungkin sekitar ni lah. Jadi hak mana nak cari tu, cari molek, jangan pokok orang, jangan rosokkan batu orang, okey? Nak cari molek. Dengan apa aku nak lekatkan? Aku akan lekatkan dengan selotip. Dekat tangan aku ni ada beberapa puluh lah. Beberapa puluh ataupun belah. Jadi aku nak letak semua ni atas ni, dalam ni, okey? Jadi hak mana jumpa tu, tahniah angle lah, okey? Untuk video ni, mungkin aku akan post malam ni. Dan siapa nak cari tu boleh cari pagi esok lah, okey? Waktu datang pukul 8 hingga pukul 7. Okey. Kalau post malam ni mungkin tutup dah, Kang. Jadi boleh cari esok deh. Kena plan comel lah. Plan comel member ke, nak mari seorang ke ikut pandai lah, boleh mari. Kalau mari seorang tu banyak boleh, Kang. Jadi kena cari molek. Jom ikut aku susuk duit. Mana orang barang kena mari. Share kau orang barang. Share video ni kau orang barang, suruh main cari Cari derah. Lambat habis. Siapa cepat dapat, siapa lambat padam muka. Ni duit yang pertama. Okey, ni duit yang kedua. Okey. Ni duit yang kita sambung nak letak mana? Okey. Jadi hak mana orang marah tu boleh mari Pine Hill ni tanah anggur, tanah makisa, boleh mari. Dinosaur pun ada. Ni view dari atas ni. Kalau orang luar nak warna pertanung boleh teram mari sini. Pine Hill Garden dekat Marang. West je sampai sini. Okey, dekat ni ada tanah-tanah je ke? Kedai-kedai tak ada ke? Ada ni, tengok ni. Ni. Ia ada kios wafer, ada jual wafer, ada buah magisa tu kan main nak tunjuk ni. Dapat ni. Ni kan. Pokok magisa. Dia biasa buah yang orang buat apa? Orang buat juice. Okey, beres. Saya tu dah makan. Alhamdulillah sedap. Hak mana nak mari tu boleh try mari sambil tu layan-layan kena wafer.